Assalamualaikum pada semua subscriber Abiwan di Metal Detector Junkies Malaysia. Okey, hari ni Abiwan baru dapat stok. Okey, hari ni kita masukkan stok dalam stok PKP tim Abiwan. Kita ada Estera dan juga kita ada Go Find. Okey, hari ni Abiwan nak tunjukkan pada korang semua mesin metal detector yang harga mampu milik lah daripada MyLab, iaitu Go Find 22. Okey, MD ni harga cuma RM699 termasuk pos dan juga hadiah, dan dia ni ringan dan mudah digunakan lah untuk beginner. Paling okey, paling mantap. Okey, jadi nak tengok macam mana mesin ni rupanya, jom kita tengok video selepas ini lah. Kita tengok macam mana rupa mesin ni. Terbaik, mantap. Buka dia pun senang je. Okey, kita perlu buka macam gini satu kali. Okey, lepas tu kita buka dia punya yang belah bawah ni lah. Ni kita buka, kita tarikkan dia. Kita tarikkan. Okey, kita klipkan. Lepas tu yang atas ni pun lebih kurang itu jugalah, kita tarikkan dan klipkan lah. Okey, baik. Setelah dibuka, dia jadi macam gini lah. Jadi panjang Okey, jadi panjang, mudah dan senang lah untuk beginner, untuk main lah. Okey, mantap lah barang. Barang baik, barang mantap. Go Find 22 senang bawa Jadi untuk beginner, kau nak pasang pun senang, nak buka pun senang. Macam contohnya kita nak simpan, okey, tekan butang, okey, kita skopkan gini, ke bawahkan dia, okey, dah. Lepas tu dia akan jadi kecil balik ni pun boleh kita letak gini okey, zas. Lepas tu kita buka, kita katupkan ke bawah lah. Okey, mantap. Okey, kita katupkan balik, jadi tempat yang asal balik lah. Okey, Go Find ni dia pakai bateri rasanya dalam 4 biji bateri 4 biji lah. Jadi mudah dan senang lah untuk beginner kalau nak main pakai Go Find dia. Nak pakai senang, nak bawa pun senang. Okey, inilah Go Find daripada MyLab. Terima kasih dah selamat menonton. Terbaik, mantap.